Geng bola sepak dekat Klang Valley ni confirm kenal Radia Arena di Bukit Jelutong Shah Alam. And ada benda baru dekat sini yang aku nak tunjuk dekat korang. Ya betul, ada kedai kopi dan nasi lemak mimpi yang sedap tu, tapi ada sesuatu yang sangat rare untuk korang jumpa dekat tepi padang bola sepak. Cuba tengok dekat kemah merah tu. Jom kita ke sana. Dari signboard Radia Arena ni, pergi ke kanan sampai jumpa kemah warna merah ni. Inilah dia Arctic Lab dan inilah ownernya. So Arctic Lab ni menyediakan servis ice bath. Selalunya pro athletes akan rendam dalam ais selepas workout untuk bantu muscle recovery, kurangkan inflammation dan boostkan mental well-being. Air ni sejuk weh. Macam ada ais, tetapi mana aisnya? Kata ice bath. Inilah dia modern punya teknologi. Dia pakai mesin ni je untuk sejukkan dan filterkan air. Ada triple filtration system ya. Sekarang ni suhu air dalam 11 degree Celsius. Okay. Boleh. Macam sungai tu. Kan? Okay, kalau rasa sungai. So basically this temperature is like that lah. Sungai punya style lah. Okay, nampak easy lah. Nampak Tapi easy. Mula-mula aku rasa macam, alah, senang je. Duduk je dalam air sejuk tu. Apa masalahnya kan? Weh, kau try dulu baru kau tahu. Sejuk sampai ke tulang. No jokes man. Seminit pertama aku rasa struggle nak duduk dalam air tu tau. Kaki dan tangan terus rasa macam kebas. Rasa macam nak lompat keluar daripada air ni. Tapi diorang kata benda tu normal sebab badan akan berikan fight or flight response. So kena tahan sikit je. Just control pernafasan dan slowly badan kau akan regulate dengan suhu air. Selepas 2-3 minit dalam ni, aku start tu rasa selesa. Rasa yakin lah boleh duduk lama dalam ni. Selalunya pro athletes akan buat ice bath ni average 15 minit per session. Ada yang buat suhu lebih rendah. okay. Kepas lagi tangan. Tapi untuk aku sebagai first timer, dapat tahan 5 minit pun kira okey sangat lah. Memang ada rasa kelainan lah bila keluar daripada air sejuk ni. Badan tu rasa sedap sikit. Rasa body slow. Yeah. Rasa macam berat sikit. Betul? So if korang berminat nak try ice bath ni, boleh cari Arctic Lab dekat tepi padang Radia Arena Bukit Jelutong Shah Alam. Arctic Lab ni baru je beroperasi dan akan improve facilities diorang dalam masa terdekat. Katanya setiap hari buka dari petang ke malam. Also ada promo untuk 15 minit hanya RM15 sahaja. Try it out guys and good luck. Serius sejuk.